Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adlina binti Muhammad Rasdi. Saya dari unit BM1. Hari ini saya akan menerangkan tentang perusahaan kecil dan sederhana bagi jualan karipap mini yang diusahakan oleh Encik Julah. Untuk bahagian pengenalan, perniagaan karipap mini Encik Julah yang beroperasi di Batu Pahat Johor adalah sebuah perusahaan kecil dan sederhana yang menghasilkan karipap mini dengan pelbagai perisa seperti kari daging, kari ayam dan sayur-sayuran. Dimulakan oleh Encik Julah, seorang usahawan tempatan berpengalaman. Perniagaan ini terkenal dengan kualiti dan rasa karipap yang lazat menggunakan resepi tradisional. Karipap mini ini mendapat sambutan baik daripada penduduk tempatan dan pelancong yang mencari snack tradisional yang unik. Meskipun beroperasi dalam skala kecil, Encik Julah berhasrat untuk mengembangkan perniagaan dengan meningkatkan pengeluaran dan menggunakan pemasaran digital melalui e-dagang. Cabaran utama yang dihadapi termasuk modal yang terhad dan persaingan sengit. Namun, dengan strategi yang tepat, perniagaan ini berpotensi untuk berkembang, meraih pasaran baru dan memperkukuhkan kedudukan di pasaran tempatan. Jadi, ini adalah topik yang akan kita bincangkan. Antaranya, yang pertama merupakan analisis SWOT, yang kedua, strategi penjualan di e-dagang, yang ketiga, pemanfaatan analisis SWOT, yang keempat, sumber modal, dan yang kelima, jenis entiti perniagaan, yang keenam, dan yang terakhir merupakan perubahan entiti. Seterusnya, kita pergi kepada analisis SWOT. Antara analisis SWOT ialah bahagian kekuatan. Kekuatan bagi perniagaan ini ialah yang pertama, resepi asli dan sedap. Karipap mini mungkin dibuat menggunakan resepi tradisional keluarga yang unik dan membezakan produk daripada pesaing. Yang kedua, pelanggan setia tempatan. Produk tersebut mungkin sudah dikenali di kawasan sekitar Batu Pahat kerana ianya dapat membina kepercayaan dalam kalangan pelanggan tetap. Yang ketiga, produk sesuai untuk semua majlis. Karipap mini boleh dijual untuk pelbagai acara seperti majlis kenduri, majlis jamuan atau sebagai snack harian. Yang keempat, fleksibiliti dalam pengurusan. Sebagai usahawan mikro, Encik Julah boleh membuat keputusan pantas tanpa birokrasi. Yang seterusnya, kita pergi kepada kelemahan. Kelemahan untuk perniagaan ini ialah yang pertama, pengeluarannya terhad. Kapasiti pengeluaran kecil menyukarkan untuk memenuhi permintaan besar atau tempatan bukan. Yang kedua, kekurangan dalam pemasaran digital. Tidak ramai usahawan mikro mahir dalam strategi pemasaran atas talian seperti media sosial atau e-dagang. Dan yang ketiga, sumber kewangan terhad. Sukar untuk berkembang tanpa sokongan kewangan yang kukuh seperti modal kerja, mesin, moden dan lain-lain. Dan yang keempat, bergantung pada tenaga kerja manual. Jika tenaga kerja, contoh seperti Encik Julah sendiri atau ahli keluarga, tiada, operasi boleh tergendala. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian ancaman. Yang pertama, persaingan yang sengit. Ramai usahawan lain juga menjual produk serupa sama ada di pasar malam, online atau kedai fizikal. Yang kedua, harga bahan mentah tidak stabil. Kenaikan harga minyak masak, daging atau tepung boleh menjejaskan margin keuntungan. Yang ketiga, kehilangan pelanggan jika kualiti tidak konsisten. Kualiti yang turun naik boleh menyebabkan pelanggan beralih ke jenama yang lain. Yang keempat dan yang terakhir merupakan perubahan trend pemakanan, iaitu sihat atau dari segi kurang minyak. Pengguna semakin peka terhadap makanan bergoreng dan kandungan lemak tinggi. Dan seterusnya kita akan pergi kepada bahagian peluang. Yang pertama, pemasaran online dari aplikasi seperti Shopee, TikTok atau Instagram. Kerana ia boleh menjual secara online untuk capai pelanggan lebih luas, termasuk luar Johor. Yang kedua, peluang membekal kedai runcit atau pasar mini. Boleh jadikan karipap mini sebagai produk pembekalan secara konsisten. Yang ketiga, permintaan terhadap makanan tradisional. Terdapat trend peningkatan minat terhadap makanan tempatan dan tradisional. Yang keempat,
sokongan kerajaan dan agensi tempatan, iaitu contohnya seperti MARA, Tekun dan SME Corp. Bantuan dari segi latihan, geran dan pinjaman mikro untuk bantu usahawan kecil. Yang seterusnya, kita pergi kepada bahagian strategi penjualan di platform e-dagang. Objektif penjualan adalah untuk meluaskan pasaran dari peringkat tempatan ke peringkat negeri atau nasional, iaitu peringkat yang lebih tinggi. Apakah langkah tindakan yang kita boleh lakukan? Yang pertama, kita boleh membuka kedai rasmi Shopee atau TikTok Shop khusus untuk produk Karipat Mini. Contohnya, diberi nama Karipat Mini Batu Pahat. Yang kedua, menyediakan gambar produk berkualiti tinggi, iaitu gambar karipat dalam pack, dalam pinggan, close up intinya. Yang ketiga, menawarkan pack combo. Contohnya, 3 pack sama dengan harga RM10, iaitu hanya satu harga untuk menarik minat pembeli luar kawasan. Yang keempat, menggunakan penghantaran bungkusan, iaitu kurier, untuk kawasan luar Batu Pahat. Yang kelima, memberikan promosi seperti free shipping atau diskaun RM2 untuk pelanggan baru. Apa kesan daripada langkah tindakan yang kita buat ni? Kesannya, kita dapat mewujudkan jenama dikenali di platform e-dagang. Yang kedua, dapat membina pangkalan pelanggan tetap dari seluruh Malaysia. Untuk bahagian pemanfaatan analisis SWOT daripada perusahaan Karipat Mini tadi, dari segi kekuatan, contoh kekuatannya seperti resipi asli, pelanggan setia, kos rendah. Tindakannya, kita boleh gunakan keunikan resepi tradisional sebagai USP, iaitu Unique Selling Proposition dalam deskripsi produk Shopee atau TikTok Shop. Contohnya, Karipat Mini Homemade resepi turun-temurun dari Batu Pahat. Yang kedua, memberikan testimoni pelanggan setia tempatan di paparan produk untuk tingkatkan kepercayaan pembeli baru. Yang ketiga, harga kompetitif hasil kos rendah boleh digunakan untuk menyaingi produk serupa di platform online. Untuk bahagian kelemahan, contoh kelemahan seperti kurang kemahiran digital, pengeluaran terhad, bungkusan tidak menarik. Tindakan yang kita boleh lakukan adalah dengan mengambil kursus e-dagang asas dari agensi seperti MARA, SME Corp atau Shopee University untuk belajar asas perniagaan online. Yang kedua, memulakan dengan jualan berskala kecil, contohnya 20 hingga 30 pack sehari dan naikkan secara berperingkat berdasarkan permintaan. Yang ketiga, menaik taraf pembungkusan supaya lebih kemas dan selamat untuk penghantaran. Contohnya, plastik ziplock bersama dengan kotak kecil dengan label jenama. Yang bahagian seterusnya iaitu peluang. Contoh peluang yang ada adalah trend makanan tradisional, sokongan kerajaan dan pemasaran digital. Tindakan yang boleh dilakukan adalah dengan menggunakan media sosial dan Shopee Live atau TikTok Live untuk tarik minat pelanggan baru. Sertai program digitalisasi PKS yang ditawarkan oleh kerajaan seperti Geran Digitalisasi SME untuk bantu kos platform digital dan pemasaran. Seterusnya, menjual produk dalam combo pack atau family pack khas sempena musim perayaan atau promosi. Untuk bahagian seterusnya iaitu ancaman. Contoh ancaman seperti perniagaan sengit, harga bahan mentah dan juga perubahan cita rasa pelanggan. Apakah tindakan yang kita boleh lakukan untuk bahagian ancaman? Tindakan yang kita boleh lakukan adalah dengan menekankan keunikan dan kualiti dalam setiap paparan produk. Contohnya seperti tiada bahan pengawet, segar setiap hari. Yang kedua, menggunakan strategi promosi bulanan seperti potongan harga atau percuma penghantaran untuk menyaingi pesaing. Yang ketiga, menyediakan variasi Karipat Mini seperti ayam, sardin, kentang, cheese bagi menarik minat pelbagai segmen pelanggan. Terdapat 2 sumber modal yang dapat membantu penjualan Karipat Mini Encik Julah. Antaranya, yang pertama, geran atau pembiayaan digitalisasi daripada kerajaan atau agensi tempatan. Contoh sumber seperti geran digitalisasi PKS iaitu MARA, Tekun dan SME Corp. Sasarannya adalah PKS yang ingin memulakan atau meningkatkan penjualan secara online. Jumlah pembiayaan biasanya bermula dari RM5,000 hingga
RM50,000 bergantung pada program dan syarat-syarat tertentu. Tujuannya adalah untuk geran ini boleh digunakan untuk menyewa platform e-dagang, iklan digital, latihan pemasaran digital serta peningkatan sistem pembayaran dalam talian. Kenapa ianya sesuai? Kerana yang pertama, modal percuma atau rendah kos kerana ia adalah bantuan kerajaan yang tidak perlu dibayar balik dalam kebanyakan kes. Yang kedua, membantu meningkatkan keupayaan pemasaran digital dan pengurusan platform e-dagang serta menyediakan latihan digital yang sangat berguna. Yang ketiga, membantu memperkasa PKS dengan alatan dan sumber yang lebih profesional. Apakah langkah dan tindakan yang kita boleh lakukan? Langkah yang kita lakukan adalah dengan memohon geran untuk digitalisasi melalui SM Record atau MARA yang biasanya menyediakan portal permohonan secara dalam talian. Yang kedua, peruntukan geran ini untuk tujuan memberi perisian pengurusan e-dagang, contoh seperti Shopee atau TikTok, untuk melaksanakan kempen iklan digital serta penghantaran produk. Sumber modal yang kedua ialah pembiayaan mikro atau pinjaman dari bank atau agensi pembayaran mikro. Contoh sumber seperti pinjaman tekun nasional atau bank simpanan nasional. Sasaran adalah usahawan kecil yang memerlukan modal bank untuk meningkatkan skala perniagaan dan memulakan jualan dalam talian. Jumlah pembiayaan biasanya antara RM1,000 hingga RM50,000 bergantung pada jenis pinjaman. Tujuan adalah untuk menampung kos permulaan jualan di platform e-dagang seperti sewa kedai dalam talian, kos pemasaran digital dan kos pembungkusan produk. Kenapa ia sesuai? Kerana pinjaman dengan kadar faedah rendah dan jangka masa pembayaran yang panjang sesuai untuk perusahaan kecil. Yang kedua, akses mudah dan lebih cepat berbanding pinjaman bank konvensional, terutamanya untuk pembiayaan modal kerja kecil yang tidak memerlukan cagaran tinggi. Langkah dan tindakan yang boleh dilakukan adalah dengan memohon pinjaman di Tekun Nasional atau BSN yang menyediakan produk pembiayaan mikro untuk perniagaan kecil dan sederhana. Menggunakan pinjaman untuk pembelian inventory, kos pemasaran digital serta kos pengurusan dan operasi platform e-dagang. Ini adalah beberapa jenis entiti perniagaan yang mungkin sesuai dengan perniagaan Encik Julah. Antaranya dari segi aspek pemilikan tunggal, perkongsian dan juga sendirian berhad. Kelebihan untuk pemilikan tunggal ialah mudah ditubuhkan, kawalan penuh oleh pemilik, keputusan cepat dalam pelaksanaan strategi. Manakala untuk perkongsian, iaitu modal lebih besar, pembahagian risiko antara rakan kongsi, tanggungjawab pengurusan dikongsi. Untuk sendirian berhad pula, liability terhad, akses modal lebih besar, reputasi lebih baik. Manakala untuk kekurangan pemilikan tunggal, akses modal terhad, hanya pinjaman peribadi dan simpanan yang ada. Yang kedua, liability penuh, iaitu risiko pada aset peribadi. Untuk perkongsian pula, kawalan terhad, iaitu perlu persetujuan rakan kongsi. Yang kedua, pertikaian antara rakan kongsi boleh berlaku. Untuk sendirian berhad, kos penubuhan dan pengurusan lebih tinggi dan juga prosedur birokrasi lebih rumit. Dari segi pengaruh terhadap pelaksanaan strategi untuk pemilikan tunggal, strategi e-dagang terhad iaitu perbelanjaan, iklan, kos logistik dan produk baru. Seterusnya, keputusan cepat tanpa birokrasi. Untuk perkongsian pula, strategi pemasaran digital lebih mudah dilaksanakan kerana pembahagian tugas begitu sama rata. Seterusnya, pembahagian kerja memudahkan fokus pada pengembangan jangka panjang. Untuk sendirian berhad pula, kelebihan akses modal memberi fleksibiliti untuk strategi besar, iaitu pemasaran digital, pengembangan produk. Seterusnya, kawalan lebih struktur tetapi proses lebih perlahan. Untuk pengaruh terhadap perolehan modal, bagi pemilikan tunggal, sumber modal utama adalah pinjaman peribadi atau simpanan sendiri. Yang kedua, sukar untuk mendapat pembiayaan daripada institut kewangan.
Untuk bahagian perkongsian, modal lebih banyak melalui sumbangan rakan kongsi, iaitu dan juga pembiayaan luar lebih mudah berbanding pemilikan tunggal tetapi masih terhad. Untuk sendiri berhad, modal lebih mudah diperoleh melalui pinjaman bank, pelaburan atau geran kerajaan. Yang kedua, akses kepada pembiayaan lebih mudah dan dari institusi kewangan dan agensi kerajaan seperti SME Corp atau MARA. Untuk perubahan entiti, saya mencadangkan jika Encik Julah ingin mengembangkan perniagaannya dengan lebih agresif dan memanfaatkan pemasaran e-dagang, bentuk perniagaan sedia berhad adalah yang paling sesuai. Kerana yang pertama, peluang akses modal lebih besar. Dengan liability terhad dan status lebih formal, Encik Julah dapat memperoleh modal lebih mudah daripada bank dan pelabur. Yang kedua, perlindungan liability. Risiko peribadi dapat dikurangkan kerana hanya modal yang dilaburkan dalam syarikat yang terdedah kepada kerugian, tidak aset peribadi. Yang ketiga, keupayaan pengembangan. Sdn Berhad membolehkan perniagaan diperluas lebih besar, termasuk membuka cabang perniagaan di luar kawasan dan memanfaatkan peluang pasaran lebih luas melalui e-dagang dan pemasaran digital. Kesimpulannya, perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara melalui penciptaan pekerjaan dan sokongan kepada ekonomi tempatan. Mereka lebih fleksibel dan mampu berinovasi, namun sering berdepan cabaran seperti kekangan kewangan, persaingan pasaran dan akses terhad kepada sumber. Oleh itu, sokongan berterusan daripada kerajaan dan institusi kewangan amat diperlukan bagi memastikan kelangsungan dan pertumbuhan PKS dalam jangka panjang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.